Masuk, sila duduk. Okey, sebagai penyelia anda, saya sangat teruja hari ini sebab kita nak rungkai satu topik yang selalu jadi igawan negeri pelajar. Macam mana nak bina model kajian yang kebal. Kita akan tukar segala kekeliruan tu jadi satu struktur yang super solid dan nampak sangat profesional. Jom kita mulakan penerangan ni. Pernah tak terfikir, kenapalah penyelia asyik tolak model kajian kita? Jujur saya cakap ya, bila saya atau mana-mana penyelia tolak kertas cadangan anda, puncanya selalunya satu je. Anda tak ada justifikasi yang disokong oleh literatur yang kuat. Ataupun, responden yang dipilih tu memang tak ngam langsung dengan apa yang anda nak kaji. Macam langit dengan bumi. Senang cerita macam ni. Cuba bayangkan model kajian ni macam pelar rumah. Anda takkan boleh pasang bumbung, iaitu hipotesis anda, kalau asas literatur dan dinding pemboleh ubah anda tak dipacak dengan betul kan? Peta visual inilah yang akan tunjukkan arah kajian anda, siapa pelakon di dalamnya dan macam mana mereka semua ni berhubung. Jadi, untuk penerangan kita hari ini, kita ada 6 perkara utama. Kita akan bermula dari mengenali anatomi pemboleh ubah, langkah praktikal pembinaan, perangkap responden, sehinggalah ke penilaian akhir. Matlamat kita nak bawa anda dari idea yang masih kabur kepada satu model yang mantap dan sedia untuk dihantar. Bahagian pertama, anatomi pemboleh ubah. Sebelum kita lukis pelan tadi, kita kenalah kenal siapa watak-watak utama yang akan hidup dalam kajian kita ni. Tiap satu ada peranan dan tugas yang sangat spesifik tau. Okey, mari kita lupakan sekejap jargon akademik yang pening-pening tu. Pemboleh ubah bebas atau IV ni sebenarnya adalah sebab yang beri pengaruh. Manakala pemboleh ubah bersandar atau DV adalah kesan atau hasil akhir yang anda betul-betul nak faham dan kaji. Senang kan? IV pengaruhi DV, itu je. Tapi kadang-kadang ada watak tambahan. Nak beza fungsi mediator dan moderator ni mudah je. Bayangkan mediator ni sebagai jambatan yang tolong jelaskan macam mana atau kenapa IV tu boleh bagi kesan dekat DV. Moderator pula ibarat butang volume. Dia boleh kuatkan atau perlahankan hubungan tu. Tapi pesan saya sebagai penyelia, untuk peringkat sarjana muda ni, biar simple je. Guna pemboleh ubah advance ni hanya kalau teori anda betul-betul mendesak. Bahagian kedua, mari kita masuk fasa pembinaan. Kita nak tengok macam mana kita boleh bina rangka tindakan ni secara logik, bermula dari satu isu di dunia sebenar sehinggalah jadi satu plan yang konkret. Tolong ikut aliran ni betul-betul ya. Benda paling penting, anda wajib kenal pasti pemboleh ubah bersandar atau DV anda tu dulu. Kenapa? Sebab semua pemboleh ubah bebas yang anda nak masukkan lepas tu, mesti dan wajib ada kaitan logik untuk terangkan DV tu tadi. Susunan ini memang sangat kritikal. Bahagian ketiga. Ini tempat di mana ramai sangat pelajar terciduk masa bentang proposal. Saya suka panggil ni perangkap responden. Peraturan emas dia macam ni. Model yang gempak tak ada maknanya kalau responden anda tak tahu pun nak jawab soalan tu. DV yang anda tetapkan tu sebenarnya yang akan tentukan dengan tepat siapa yang layak jadi responden borang soal selidik anda. Jangan bazir masa bina model canggih kalau salah pilih orang. Biar saya bagi contoh berpandukan senarai ni. Katakanlah DV anda tu pasal prestasi organisasi. Kalau anda pergi bagi soalan tu dekat pekerja part-time yang baru kerja seminggu, memang dia tak akan nampak gambaran besar syarikat untuk jawab dengan tepat. Anda perlukan pengurus atau pemilik syarikat. Kalau penyelia anda tanya kenapa anda pilih responden tu, inilah jawapan yang patut anda bagi. Seterusnya, bahagian keempat. Seni ubah suai. Dengar sini, sebagai penyelia, soalan pertama yang saya akan tanya bila anda ubah model sedia ada adalah kenapa? Jadi, anda memang kena bersedia dengan justifikasi yang tepat dan kebal. Ada beza besar antara replikasi dan ubah suai. Kalau anda cuma ambil model e-dompet yang dah ada dan uji dekat usahawan kampung berbanding pelajar bandar, itu replikasi. Itu sangat bagus. Tapi kalau anda tiba-tiba nak ubah suai dan tukar semua pemboleh ubahnya, itu cerita lain. Itu perlukan pendekatan yang jauh lebih berhati-hati. Tolonglah, jangan sesekali tambah pemboleh ubah semata-mata sebab dia nampak menarik. Anda wajib sediakan justifikasi akademik yang meyakinkan. Buktikan yang rantaian logiknya memang selari dengan literatur, teori dan ngam dengan konteks. Ini satu tips penting. Kalau anda guna struktur ni, penulisan akademik dalam laporan anda akan sentiasa nampak konsisten dan profesional. Bahagian kelima. Jom kita gabungkan semua yang kita dah bincang tadi ke dalam satu contoh kajian kes dunia sebenar yang lengkap. Kita ambil topik pasal penerimaan e-dompet dalam kalangan pelajar universiti. Cuba tengok penjajaran ni. Cantik kan? Objektif anda nak kaji benda macam tahap kebergunaan, kemudahan, kepercayaan dan keselamatan semuanya diterjemahkan secara langsung jadi hipotesis berstruktur. Dan hipotesis inilah yang kita akan uji ke atas niat pengguna.
Bila semuanya sejajar macam ni, anda takkan pening kepala masa menulis laporan nanti. Dan ni satu rahsia besar yang pelajar tahun pertama selalu terlepas pandang. Setiap satu anak panah yang anda lukis dalam model tu, dia bukan sekadar garisan hiasan tau. Setiap anak panah tu mewakili satu hubungan logikal yang disokong teori dan merupakan hipotesis fizikal yang anda akan uji dengan data empirikal. Akhir sekali, bahagian ke-6. Sebelum jari tu laju je nak tekan butang hantar dan email draft ni kepada penyelia, sabar dulu. Kita wajib buat semakan realiti secara interaktif. Sila gunakan senarai semak ni. Cuba tanya diri sendiri, boleh ke responden jawab soalan pasal DV itu? Adakah setiap satu hubungan disokong oleh artikel yang sah? Menyemak kesahan ni sangat penting sebab ia jamin keseluruhan laporan anda dari bab awal sampai habis kekal konsisten dan tak lari tajuk. Kalau boleh sasarkan terus tahap cemerlang dalam rubrik kendiri ni. Model yang mantap bukan setakat cantik dipandang, tapi ia akan jadi kompas anda dari bab 1 sehinggalah anda nak pilih kaedah analisis data. Kalau hubungan tu jelas, nak pilih sama ada nak guna ujian korelasi atau regresi, semuanya jadi sangat mudah. Jadi sebelum kita tamat, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Adakah setiap anak panah dalam model kajian anda tu disokong oleh asas literatur yang kuat? Kalau jawapan anda ya, semestinya anda kini memang dah bersedia sepenuhnya untuk berhadapan dengan penyelia dan pertahankan model kajian yang cemerlang tu. Teruskan usaha dan selamat berjaya.